Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan tutorial untuk anda bermain game Pokemon Game Boy tapi dalam version 3D. Ini dikategorikan sebagai mod lah. Okay, jom kita tengok apa yang perlu kita buat mula-mula. Okay, kat sini saya dah siapkan beberapa file dan saya muatkan kat dalam saya punya Google Drive. So nanti saya akan bagi link lah untuk korang download semua ni. So tak payah pergi cari sendirilah. Okay, sekarang ada beberapa file yang perlu di-download dulu. Ataupun kalau nak senang, anda download aja semua. Okay, apa yang ada dekat Google Drive saya ni, yang saya sediakan ialah pertama, installer dia untuk main game. Kedua, mod dia untuk ubah dia punya 3D version dia tu. Yang ini adalah file asal. Macam mana kita main dekat Game Boy, ini adalah file asal. So yang ni kita boleh download je lah dekat mana-mana pun. Tapi dengan lebih senangnya, saya dah sediakan semua sekali. Lepas tu anda terus tekan download. Bila dah download siap, dia duduk dekat dalam folder download. Okey, semua dekat dalam folder download. Pertama, kita kena install aplikasi dia dulu. Okey. Ini aplikasi yang kita perlu install untuk mula-mula. Lepas kita dah install, aplikasi ni dia berfungsi macam emulator lah. Seperti mana emulator yang kita pernah main. Ini pun emulator juga, tapi dia ada mod. Mula-mula kita import dulu. Sekarang saya nak import yang yellow lah. Kat sini ada pilihan red, blue and yellow. Saya nak import yellow. Sekarang kita import dia. Dekat mana kita nak ambil? Dekat file yang kita download tadilah. Download. Sekejap ya. Okey, kita cari Pokemon Yellow. Okey, ini dia. Okey, saya tekan. Kadang-kadang dia minta 2 kali. Saya pun tak tahu kenapa. Kita tekanlah lagi sekali. Sekarang dia dah import. Nampak dia punya pergerakan tu. Tunggu sampai siap. Okey, bila dah import, kita jangan main lagi. Ni nak tekan button play. Kita pergi dekat mod dulu. Okey, kita klik input mod. Kat mana nak ambil? Dekat tempat download tadilah yang anda dah download semua. Ini file yang untuk mod tu, Dramatic Shape nama dia. Akan datang mungkin akan ada update yang lebih-lebih cantik lagi lah. Untuk sekarang, kita tekan saja. Macam biasa, dia minta 2 kali. Kita tekan ajalah.